Hey guys, Assalamualaikum. So hari ni kita nak pergi ke pasar malam. Tapi pasar malam hari Sabtu ni dia panjang sikit lah. Tapi hari ni kita ada Sofia. Ada Sofia nak pergi pasar malam sama-sama dengan ni sebenarnya. siapa? Daddy. Jarang. Hari ni dia dapat call. Dia kata dia nak kita bagi dia certain duit. Dia nak habiskan duit dia ke pasar malam. Duit. Ada. Apa? Ada lain simpan juga. Ada simpan juga. So Kalau now kita nak gerak dulu. Jom kita pergi ke malam. tak excited pun. Jom kita pergi ke Pasar malam. Baru excited. Bawa beg duit. tak duit. So, duit dah bagi dah belum? Betul. Dekat poket ni. Dan hari ni Ni duit. kita guna duit. Yang tu je Hari ni kita guna duit RM25. Banyak. Banyak. Kalau korang makan ni kan dia kan curi. Tak, adik nak beli apa? Tengok dulu ada apa. No toys Okay, jom. Kita drive. Lagi kita tengok pasar malam dia macam mana. Ni dia pasar malam dia daripada sini sampai lah hujung sana. Besar bukan? Tak. Kita tunjuk sikit. Sampai hujung sana. Memang betul-betul sampai hujung simpang. Ni dah start lah. Sampai ke start sampai hujung sana. Bukan. Ada 1 kilo ada kot. 1 kilometer lebih kot. Kan adik kan? Semalam ni memang Jadi kita pergi jogging. jogging. Belah sana. Cumanya sebelah sana consider untuk halal. Sini ada yang non halal punya section lah. Belah sini majority yang halal punya section. Jadi kita akan pergi sebelah sana sajalah. Tak pergi belah sini pula kan. Jom. Jalan dulu. Sekejap cek parking. Kita dah sampai. So hari ni aku akan pakai neck ni lah. Neck ni kita nak setting dulu. Sabar. Jom. Belah sana, belakang. Ni kita pakai neck. Kita jalan-jalan. Let's go. Sana dulu. Apa? Yep. Jom, kedai first. Laksa satu. Satu. Lagi tu saja. Macam mana? Itu saja. Satu RM6 lah. Satu RM6. Buka Mary Brown pula. Pak, adik tengok apa? Ambil tu, dik. Oi. Line memang mencabar sini. Dah lah. Terima kasih. Sana? Disuruh beli oren. Siapa nak beli oren? Ni balik Puncak Alam. Ni balik rumah Pak Long. Apa? Koktail? Oh my god. Jadi wakil lama dia tak susah
susu, lepas soda. Ya. Sini sini. Sini. Jom, jom. Ni dia punya start ni. Ni soya. Soya kejap lagi lah. Sejuk ke yang biasa ke? Panas ke apa? You don't want? Kakak nak soya tadi. Tengok ada shawarma ke, Dik? Kakak nak shawarma. Tadi sebut pasangan mana? Depan dia menyala, Dik. Ha? Depan dia menyala. Ada ಒಂದು ಬಿಟ್ಟಿ portion. Tak nampak pun shawarma. Tak ada lama-lama, Dik. Buat macam nak hujan. Oh, kuih tiaw ada. Ada jagung. Sup tak ada ni. Makan Sampai ke jalan. Ini kawasan ni halal habis. Belah sana sampai ke ujung semua yang non halal pula. Kan. Now kita nak cari sayur pucuk paku. Dia ni juga ni kaki pucuk paku ni budak. Tahu tak? Apa dah? Ni kuih tiaw sekejap. Ada nak kuih tiaw? Kawan. Kuih tiaw 2 bang. Betul yang baru Boleh. Ni kuih tiaw legend ni guys.
Abang ni dah masuk ni apa? Boleh tahu lah. Kita boleh cam muka bang. Ada lah. Abang ni bawa bila ni? Santero Kelang. Santero ke lah. Satu Dua. Okay, mak boleh sini dulu tak? Boleh sing Sing. You know one? Ada Maggi? Tak ada Maggi. Seorang ini bang? tu dah ni. Tapi boleh, tapi dah biasa lah. Boleh je. Dah ganas seorang-seorang Ada Nampak? 5 kuali lah. Seorang-seorang 4 kuali tu lah. Lagi tak ada. Nampak? Sebabkan dia otai seorang je. Aduh. Oh bang, 10. Pula ya. Awak ni je asing kan? Ya, saya. Yang mana tu? Okey, campur Okey, senang. Jadi, Awesome. sekejap bang. Mari. Internet. Baik, dah baik. Nak jeli tak? Jeli jeruk tak? Okey, baik. Terima kasih abang lagi Rizal. Ada Kosong. Next, kita cari ucuk baku dik, ucuk baku. Adik beli apa? Ayam. Dia tak habis-habis benda ni. Apa? Yang mana? You je, kakak tak payah. Adik ambil lah, mana adik nak? Tunjuk. Satu ke dua? Dua lah, kakak satu. Oh, 4. Lagi? Dah, tu je? Dua lah, kakak satu. Dia dibayar? Ayo. Yang tu bayar sendiri? Baiklah. Yang tu berapa kak? Satu RM3, RM5. Satu keping. Yang tu berapa? Give me the RM5. Satu. Okay, dia ambil biar dibayar sekali Udang ni. Tolong tutup. Terima kasih. 12 kan? 8, 5, 13. Terima kasih. Mana ada sofa punya? Sofa punya 2 tu RM5. Cepat, so nak beli apa makan? Tak ada sup, ada sup ni je kalau adik nak. Bihun sup lah, apa soto ke. Ni ada suun. Ni suun kan? Dia letak dalam sup nanti dia Bihun. Bihun kosong. Dengan sup je. Bihun kosong. Ayam pun tak nak. Bawang pun tak nak. Kosong je. Ni siapa bayar? Dia rugi lah bagi duit kat kau ni macam ni. Jom. Now we go take our soya. Beli apa? Koktel. The cocktail lychee.
Itu bayar sendiri? Ha? Ya. Order lah sendiri. Duit dia juga. Okey. Dia nak ke mana? Kelas besar kecil? Kelas kecil lah Berapa lah? Ais kurang Dia tak boleh banyak sangat ais. Apa? Tanyalah. Takut. Oh. Ibu jadi dapat nanti satu. Ya, nanti balance RM1 lah. Pegang betul-betul, saya ingat. Pegang atas tengah-tengah. Terima kasih. Jom. Jom, you go buy soya. Sini. Soya kat sini. Ni ada sausage. So tak nak yang tu lah. Okey, jom. Kita beli soya dan balik lah. Ha? Soya balik lah. Lepas tu nak cari apa lagi? Ayam. Ayam apa? Gunting. Boleh merah putih bang? Putih. Cawan Tak nak plastik tapi sejuk. Boleh putih. Tak nak ais Okey. Jom ni. Kau fufa tak nak? Hoi. What? Nak cari apa lagi? Ayam. Ayam apa? Entah. Last but not least, dia nak cari ayam tapi tak tahu ayam apa. Tengoklah Tengok, dia tengok. Dia di jalan depan. Okey. Kat mana? Dia nak ayam. Carikan dia ayam. Ayam betul. Apa? Lagi orang lalu. Ayam lain ada tak nak tengok? Ni bukan cendawan lah, ni kulit. Cendawan ada nak? Kulit. Kulit satu. Lagi? Kulit berapa? Nak berapa ringgit? Nak berapa ringgit? Ada nak RM1? Nak beli berapa? RM5? RM3 dah banyak. RM3 lah. RM3 bah. Ya, nanti dia bagilah balance RM2. Cendawan tak nak? So, dah. Boleh balik. Ingat nak ayam apa? Kulit ayam yang dia nak. Sos tak payah. Right. Tunggu balance. Boleh tak pegang? Boleh kan? Ush, nak masuk duit banyak duit banyak. Dah, jom balik. Dah, settle. Jom. Selesai. Oh, dia betul-betul yang dia nak makan je dia bayar. Yang kalau dia share, aku kena bayar. Dah, jom balik. Jom balik. So, sekian. Itulah. Ya? Yes, begitulah kisah hari ni. Vlog kita ringkas je. Sekejap Imas. Vlog ringkas kita ke pasar malam hari ni. Kita layankan ada budak nak shopping. Tapi boleh sikit je. Jadi simpan banyak duit tapi boleh beli lagi nanti. Sebenarnya dia kecewa dia cek sop hari ni pula sop tak ada ya. Kita nak rehat
Patah. Sudah, jom kita Balik. balik buat apa? Makan. Makan. So, ciao. Dah, kita kena gerak sebelum masuk maghrib. Sebab tu, sekejap lagi aku nak berlari. Kita nak tengok bola pula. Liverpool Chelsea ni, Mat. So, kita jumpa di vlog-vlog yang akan datang. Assalamualaikum. Ciao.